An Abi Umamah Al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan fakullaman taqadat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdal hukmu wa akhiruhunna shalah. Akan berlaku suatu keadaan pada suatu zaman nanti apabila ajaran Islam yang disimpul dengan ikatan yang teguh akan dirungkaikan satu demi satu. Setiap satunya dirungkai, maka para penganutnya akan berpegang kepada simpulan yang masih berbaki. Pertama yang dirungkai ialah kuasa pelaksanaan hukum Islam, dan yang terakhir adalah solat. Yang Muhammad Datuk Speaker, watan ini sejak ratusan tahun yang lampau menerima Islam sebagai ad-din yang dibina atas kerangka hukum yang berteraskan konsep keadilan Islam, bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ia menjadi latar pembentukan negara dalam semua cabang hukum kenegaraan, lantas berjaya membina satu tamadun Melayu Islam dan memacu kemakmuran masyarakat. Berlandaskan syariat Islam, undang-undang Islam di tanah Melayu dilahirkan. Undang-undang Melayu lama seperti Hukum Kanun Melaka 1450, Undang-undang Laut Melaka 1400 hingga 1511, Undang-undang 1999 Perak 1996, Undang-undang Kedah, Undang-undang Pahang dan Undang-undang Johor dilahirkan ibarat bayi yang suci untuk dipelihara dan dijaga bagai menatang minyak yang penuh. Ketika inilah Mahkamah Qadhi ditubuhkan untuk melaksanakan hukum syarak. Bayi yang suci ini kemudiannya membesar dan terus melalui proses kematangan dalam kehidupan. Walaupun disergah dengan kedatangan penjajah yang melayaninya sebagai anak tiri dalam bentuk undang-undang sivil, namun undang-undang syariah masih tetap dan terus dipertahankan. Kematangan ini mencapai kemuncaknya ketika mana almarhum Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad Ibrahim dengan jerit perihnya telah berjaya mendraft dan mengkanunkan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan pada 10 Jun 1988 untuk memperkasakan bidang kuasa mahkamah syariah. Dan bayi yang suci tadi telah menjadi seorang remaja yang matang dan bersedia memimpin masa depan. Dan inilah anak kesayangan kita semua yang kita tatang bersama undang-undang syariah untuk mengangkat suruhan Allah di dalam kitabnya. Sejak 1988, anak kesayangan ini terus berkembang dengan bantuan kecilikan kehakiman yang berjaya menyelesaikan kemeluk-kemeluk perlembagaan dengan menyebelahi undang-undang syariah. Cubaan-cubaan merobek kuasa gubalan negeri dan cabaran terhadap keabsahan sesuatu keputusan mahkamah syariah sering kali dipatahkan, dan umat Islam pada ketika itu boleh berasa lega dengan terpeliharanya anak kesayangan ini. Namun fast forward, dengan cabaran litigasi strategi yang tidak pernah surut, akhirnya anak kesayangan kita seakan-akan sedang dibunuh hidup-hidup. Dasar-wasa ini menyaksikan satu persatu apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, latunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan, berlaku di hadapan mata kita, dalam negara dan dalam negeri kita. Satu persatu simpulan sendi-sendi agama dipatahkan, dirungkaikan akibat serangan litigasi strategik yang bertali arus. Pada tahun 2018, dalam kes Indira Gandhi, Mahkamah Persekutuan menafsirkan perkataan parent sebagai bermaksud ibu dan bapa, justru mematahkan sendi agama Islam dalam hal pemelukan agama anak-anak yang belum mukallaf oleh seorang pasangan yang memeluk agama Islam. Pada tahun 2021, dalam kes Iki Putra Mubarak, Mahkamah Persekutuan membatalkan Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan dengan kesalahan liwat
dan memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor sebagai tidak mempunyai kompetensi untuk menggubal kesalahan sedemikian. Sendi kedua, agama Islam dipatah-patahkan. Kemudian kita melihat di sana kes Sisters in Islam terhadap Kerajaan Negeri Selangor yang mencabar kuasa semakan kehakiman syariah yang diperuntukkan melalui Seksyen 66A Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 telah mengakibatkan peruntukan itu dibatalkan. Satu lagi, sendi syariah dirongkaikan. Kita melihat juga penarikan balik rayuan kes kalimah Allah oleh Kerajaan Madani dalam kes Jill Island pada 18 April 2023 adalah merupakan satu malapetaka besar untuk umat Islam di negara ini. Kerana dengan penarikan balik rayuan itu, penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam yang membatalkan Perkeliling Kementerian Dalam Negeri 1986 berkaitan pengharaman penggunaan 4 kalimah suci Al-Quran suci Islam telah menjadi muktamad, dan dengan itu wujudnya kelompangan yang besar dalam pengharaman penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat. Dan paling menggegarkan umat Islam di seluruh negara, keputusan majoriti 8-1 Mahkamah Persekutuan dalam kes ni Elin Zurina bersama anaknya Tengku Puteri Yasmin Natasha melawan Kerajaan Negeri Kelantan yang membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 pada 9 Februari 2024. Penghakiman majoriti mantan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun bersama 7 lagi panel hakim yang lain telah menjadi titik akhir sebelum batu nisan diletakkan kepada undang-undang syariah. 16 kesalahan EKJS yang selama ini dikuatkuasakan tanpa sebarang masalah kini telah pun dikafankan dan sedang menanti untuk dibatu nisankan. Di seluruh pelosok negara, penguatkuasa syar'i sudah tidak lagi berani menguatkuasakan peruntukan-peruntukan yang sama dengan 16 peruntukan EKJS Kelantan yang telah dibatalkan itu. Lantas menjadikan peruntukan-peruntukan itu umpama mayat-mayat yang bergelimpangan tanpa nyawa penguatkuasaan yang sedang menunggu masa untuk dibatu nisankan. Itulah domino efek pembatalan 16 peruntukan dalam kes ni Elin. Maka berungkai-rungkailah sendi-sendi agama dipatahkan melalui keputusan-keputusan yang disebutkan. Ya, Bapak Datuk Speaker, namun alhamdulillah Kelantan tidak pernah tidur lena. Kelantan bingkas semula dari segala luka parah yang memberikan, mengerah segala aparatus kerajaan, menghimpun segala kepakaran, mengutip sisa-sisa kerobohan, lantas membina ketumbukan pejuang untuk menggubal semula permata syariah yang telah hilang. Kelantan tidak pernah gentar dengan ugutan para pengugut, tidak pernah tunduk dengan cemuhan para pencemuh mahupun penghinaan oleh para pembenci. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang mengambil keputusan berani dan tegas untuk menggubal semula rang Undang-Undang Kesalahan Syariah 2026. Ini adalah satu bukti bahawa undang-undang syariah yang tertegak lebih 1400 tahun yang lampau tidak akan mati oleh tangan-tangan yang disifatkan oleh Tan Sri Abdul Rahman Sibli, mantan hakim Mahkamah Persekutuan, dalam penghakiman menentangnya dalam kes di Elin yang digambarkan sebagai busybodies, cranks and other mischief makers dengan izin. Ya, Bapak Datuk Speaker, rang undang-undang yang digubal pada hari ini berdasarkan prinsip maqasid yang jelas, berasaskan konsep jarimah syariah yang disandarkan kepada hukum syarak yang qat'i. Kelumpungan utama akibat pembatalan 4 seksyen EKJS berkaitan dengan liwat, persubuhan dengan mayat, persubuhan dengan bukan manusia dan muncikari ditangani dengan memperkenalkan peruntukan berkaitan kewajipan menjaga alat kemaluan melalui fasal 15 dan menjaga anggota badan selain alat kemaluan melalui fasal 16 rang undang-undang ini.
Lakuna yang terhasil akibat pembatalan peruntukan berkaitan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak dan transaksi melibatkan riba ditangani dengan pengenalan peruntukan melalui pasal 39 RUU ini berkaitan mengambil ujrah secara bertentangan dengan hukum syarak. Menambah baik hukuman restoratif, bahkan memperkenalkan pembaharuan dengan peruntukan kesalahan boleh compound. Dan yang menariknya, RUU pada kali ini mengenakan hukuman yang lebih berat dengan mengutamakan hukuman sebat bagi kesalahan-kesalahan berat seperti keluar Islam, mengabaikan akidah anak atau kanak-kanak di bawah jagaan, kewajipan menjaga alat kemaluan, menjaga anggota badan selain daripada alat kemaluan, meminum minuman yang memabukkan, berjudi, persetubuhan luar nikah dan hamil luar nikah. Saya ucap terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh Yang Berhormat Galas. Namun bila saya dengar, panjang saya pun confused. Yang Berhormat ni faham ke tak apa yang dia sokong? Sebab banyak sangat dia punya caveat yang dikenal. Pertamanya, Yang Berhormat Galas mempersoalkan tentang 16 peruntukan. Katanya apa yang digubal tidak sama dengan apa yang telah pun dibatalkan. Yang Berhormat Datuk Speaker, pertama saya ingin sebut bahawa ayat menggubal 16 seksyen, menggubal semula itu bukan ayat kerajaan negeri, bukan ayat rasmi. Sebab itu jawatan kuasa yang digubal oleh kerajaan negeri sejak 9 Mac 2024, namanya pun jawatan kuasa mengkaji dan menggubal semula enactment kanun jenayah syariah termasuk melibatkan peruntukan yang dibatalkan. Dan dalam pendekatan gubalan yang kita boleh lihat untuk makluman yang Yang Berhormat Galas disebut oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Timbalan Menteri Besar, kita mengambil dan menggunakan pendekatan peace and substance. Yang bermaksud kita tidak memakai nombor. Nombor itu nombor lah, 1, 2, 3 sampai 16. Tapi bila disebut dalam konteks perlembagaan dan undang-undang peace and substance, bermaksud intipati utama. Jadi kita tak kira nombor, boleh jadi nombor akan lebih kurang, boleh jadi nombor akan lebih baik. Macam tadi saya sebut tentang 4 kesalahan utama. Liwat, persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, dan juga 3 seksyen itu dikanunkan sebagai kesalahan, larangan, kewajipan menjaga alat kemaluan. Dan di sana melalui pasal 15. Dan di sana dikanunkan lagi kewajipan menjaga anggota badan selain daripada alat kemaluan melalui pasal 16 rang undang-undang ini. Jadi daripada 4 dari segi kuantitinya, kita gabungkan menjadi 2 peruntukan. In peace and substance, ia meliputi keempat-empat yang telah pun dibatalkan. Jadi tidak timbul, ini bukan soal isu nombor. Isunya ialah adakah kerajaan kita menggubal semula ini merangkumi kesalahan-kesalahan 16 perkara yang telah dibatalkan. Namun kami mengakui Yang Berhormat Galas bahawa di sana terdapat 4 peruntukan yang tidak boleh digubal. Kita dah langgar dinding, kita mengakui, kerana bila Mahkamah Persekutuan buat keputusan, kerajaan memanggil pakar-pakar dan kaji berbengkel 10 bengkel, 13 hari penuh. Segala pakar undang-undang yang dijemput daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, daripada Universiti Malaya, daripada KIAS, dan sebahagian daripada mereka berada dalam Dewan pada hari ini. Kita tak boleh nak gubal lagi. Contohnya apa yang disebut oleh Galas berkaitan dengan gangguan seksual. Tadi Galas bangkitkan. Gangguan seksual Yang Berhormat Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, di Persekutuan wujudnya Akta Gangguan Seksual. Dan Akta Gangguan Seksual ni kalau tidak silap saya digubal pada tahun 2021 atau 2022. Pada masa EKJS 2019 ini digubal, akta itu belum wujud. Sekarang sudah wujud. Jadi bila sudah wujud,
jelas kepada kita bidang kuasa itu sudah pun menjadi bidang kuasa persekutuan. Dan oleh kerana itu, bagi menghormati kerangka perlembagaan, Kerajaan Kelantan tak melanggar pintu-pintu yang terkunci rapat. Walaupun kita sudah mencari ruang meneroka ijtihad perundangan yang baru, tapi 4 kesalahan yang ada dalam jadual seperti yang diedarkan dalam Dewan ini tak boleh digubal. Nombor 1, Seksyen 31, gangguan seksual. Seksyen 36, apa-apa yang menghayalkan. Ini berkait dengan Akta Dadah Merbahaya 1952. Seksyen 39, mengurangkan skala ukuran dan berat, juga digugurkan. Seksyen 42, penyalahgunaan penandaan dan perbahasan halal. Kita tak gubal, kerana kita tahu itu limitasi yang sedang kita alami. Kedua, yang Muhammad Galas sebut tentang bimbang nak buat undang-undang, yang Muhammad kata takut ada orang cabar. Takut ada lagi kita bersidang bulan 8 ni, bulan 12 orang cabar dan mahkamah batalkan. Saya nak maklum kepada yang berhormat Galas dan semua ahli-ahli Dewan, memang sifat undang-undang sentiasa dicabar. Sifat dia, dan undang-undang berkembang melalui judicial activism akibat daripada cabaran-cabaran yang dibawa oleh pihak-pihak yang bertelagah di hadapan mahkamah. Perlembagaan persekutuan banyak kali dicabar. Akta-akta persekutuan beratus kali dicabar dan dibatalkan. Tapi apa yang kita ada? Fungsi kita legislatif ialah menggubal. Dan cabaran yang berhormat tak ada jaminan, takkan ada sehingga kiamat. Dan kita tahu bahawa munafik ini akan wujud sehingga hari kiamat. Mereka akan terus melakukan cabaran demi cabaran. Mereka nak menghancurkan umat Islam. Soalnya kita di mana? Kalau hanya kerana cabaran dan kita takut nak gubal, baik kita lepaskan tanggungjawab ini kepada orang lain. Dan itulah yang berlaku. Cabaran akan sentiasa berlangsung. Dan untuk mengatakan kita nak gubal sehingga kita jamin tak ada cabaran, itu sebenarnya kita berada di alam khayalan dan tidak berpaksi kepada proses perundangan yang sebenar. Kemudian yang Muhammad Galas sebut lagi tentang ujian ketahanan perlembagaan, constitutional stress test. Yang Muhammad ini kali pertama amo dengar bahasa undang-undang, tak ada tu. Amo tak pernah dengar. Tak tahulah siapa yang tulis ucapan yang berhormat, tapi lain kali kalau nak upah penulis ucapan tu, kalau bab undang-undang kena ada yang legal background. Tak ada istilah undang-undang berkaitan dengan constitutional stress test. Yang ada ialah constitutional test tu kena pergi ke mahkamah. Hanya mahkamah sahaja yang boleh membuat ujian perundangan. Kemudian baru dibuat keputusan sama ada sesuatu peruntukan itu sah ataupun tidak. Selain daripada forum mahkamah, tidak ada ujian sedemikian. Saya tak tahulah kalau jawapan terbaru ini ada dalam AI ataupun ChatGPT, tapi hamba tak pernah dengar lah. Ketiga, yang berhormat Galas memberikan 9 cadangan kepada enactment ini. Saya dengar, hamba dengar pun rasa kena nampak comel je cadangan tu kan. Pertama, yang berhormat mencadangkan diwujudkan satu jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan enactment. Yang kedua, yang berhormat mencadangkan memorandum penerangan. Yang ketiga, yang berhormat cadangkan audit bidang kuasa. Yang berhormat Galas, bila kita buat undang-undang ni, kita buat dasar. Kita buat kerangka undang-undang. Tugas melaksanakan sesuatu undang-undang itu adalah tugas penguatkuasa. Dan yang berhormat minta juga diadakan laporan pelaksanaan. Ataupun jadi pelaksanaan ni penguatkuasa bukan dia saja-saja nak cari orang salah. Dia tidak perlu ada KPI untuk cari orang salah, tidak perlu. Cuma kalau ada kes, kalau diadu, dibuka kertas siasatan, dirujuk kepada pendakwa syar'i, barulah dipertuduh di mahkamah. Dan di mahkamah itulah yang akan menjadi pentafsir kepada enactment dan undang-undang berkaitan.
Jadi saya melihat bahawa cadangan yang berhormat walaupun nampak comel pada pandangan umum, tetapi dalam konteks undang-undang ia adalah cadangan yang tidak berperlembagaan. Kerana bila kita buat undang-undang, tak ada orang lain boleh memantau keputusan mahkamah. Macam mana hakim membuat keputusan. Yang boleh pantau hanyalah hakim yang lebih tinggi yang pada peringkat rayuan. Sama ada di mahkamah rayuan, sama ada di mahkamah persekutuan, ataupun daripada mahkamah tinggi syariah kepada mahkamah rayuan syariah. Jadi cadangan-cadangan yang berhormat tadi, terima kasihlah. Nampak sekali yang berhormat membuat homework yang sangat baik dan kita ucap terima kasih. Tetapi untuk makluman yang berhormat, itu bukanlah kerangka perjalanan sesuatu undang-undang berlangsung. Ahli-ahli Dewan yang berhormat Datuk Speaker, usaha mempertahankan dan memperkasakan perundangan syariah walaupun berada dalam bidang kuasa negeri bukan hanya menjadi tanggungjawab negeri semata-mata. Tanggungjawab ini sewajarnya dipikul bersama oleh kerajaan persekutuan, khususnya oleh Jabatan Peguam Negara. Namun dalam banyak-banyak kes yang mencabar peruntukan dalam enactment jenayah syariah di negeri-negeri, kerajaan persekutuan dan Peguam Negara Malaysia mengambil sikap berlepas tangan, enggan mencelah dalam mana-mana prosiding mahkamah walaupun kes-kes tersebut melibatkan tafsiran isu perlembagaan yang sangat complicated dan sangat penting berkaitan dengan bidang kuasa negeri dan persekutuan. Dalam kes Ni Elin, keengganan kerajaan persekutuan dan Peguam Negara untuk mencelah dalam prosiding di hadapan Mahkamah Persekutuan telah ditegur dengan keras oleh Yang Arif Tan Sri Abdul Rahman Shibli, hakim yang membuat keputusan menentang. Ada 3 perenggan daripada 398 perenggan penghakiman, hakim mempersoalkan keengganan kerajaan persekutuan untuk mencelah. Saya bacakan dengan izin perenggan yang terakhir, perenggan 391. Hakim menegur sikap kerajaan persekutuan. It would have been of great assistance to the court if the federal government had been a party to the action, so that the court could benefit from the federal government's input on such an important constitutional issue as the competency of the Kelantan State Legislature to enact the impugned provision. And with due respect, taking a neutral stand or no stand at all is not a viable option, as it involves the power of the state legislature vis-a-vis the legislative power of parliament to make law. Hakim menyebut sini bahawa dengan hormatnya mengambil pendirian neutral ataupun tidak mengambil pendirian langsung oleh kerajaan persekutuan bukanlah satu pilihan yang selamat dan munasabah, kerana ini melibatkan kuasa perlembagaan yang melibatkan kuasa badan perundangan negeri dan juga parlimen. Maka teguran hakim Mahkamah Persekutuan ini perlu diambil perhatian oleh kerajaan persekutuan dan Peguam Negara. Peguam Negara dan seluruh pegawainya, termasuk yang diutuskan negeri-negeri, mesti mengambil jalan proaktif untuk mengemaskan dan memperkasakan syariah dan bukannya mencari helah untuk melambatkan proses pemakaian syariah pasca kes Ni Elin. Rentetan daripada kes Ni Elin ini, kerajaan persekutuan juga telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji kompetensi isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang Islam pada Disember 2023, 2 bulan sebelum keputusan Ni Elin. Dan jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi. Namun sayangnya sehingga hari ini tiada apa-apa perkembangan pun yang dimaklumkan kepada kita semua. Sudah lebih daripada 3 tahun kita tidak menyaksikan apa-apa perkembangan. Oleh itu, kita mendesak kerajaan persekutuan segera mengumumkan dapatan jawatan kuasa khas tersebut dan melaksanakan jabatan-jabatan yang berkenaan demi memperkasakan undang-undang syariah dalam negeri ini. Yang berhormat Datuk Speaker, dengan itu saya menyokong usul rang undang-undang yang dibentarkan oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar sebentar tadi. Sekian, terima kasih.